Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Bak Taylor di YouTube Bak Taylor. Macam biasa, channel Bak Taylor ni kita fokus kepada konten-konten untuk melestarikan warisan. Jadi banyak konten-konten macam sebelum ni, konten dengan Abang AB, kemudian kita ada konten Chris, konten dokumentari dan sebagainya. So hari ini adalah sesi podcast yang kita nak bedah tentang tanjak. Jadi ada tetamu jemputan khusus yang kita jemput hari ini, datang daripada jauh, iaitu Syakirin. Tuan Syakirin. Tuan Syakirin daripada Tanjak Lestari. Jadi hari ini Tuan Syakirin mungkin akan kongsikan dengan kita lah beberapa info tentang Tanjak. Jadi banyak orang ingat Tanjak ni sama. Kan dia bayangkan Tanjak je, dia tak tahu ada jenis-jenis Tanjak. Jadi mungkin hari ini boleh Tuan Syakirin kongsikan dengan kita lah macam-macam jenis Tanjak ni kan. Tapi sebelum tu mungkin boleh cerita sikit macam mana dulu terjebak dalam pembuatan Tanjak ni. Okay. Boleh cerita sikit lah. Pengenalan dululah. Okey. Saya Muhammad Syakirin ya. Saya berasal daripada negeri Melaka. Oh, okey. Kemudian berhijrah ke sini dalam tahun 2007 lah. Belajar dan berkahwin di sini dan beranak pinak di sini. Okey. Sekarang alhamdulillah saya ada seorang isteri dan 3 orang anak. Seorang lah baru? Seorang. Akan datang tak tahu. Okey. Jadi macam mana dulu ni Tanjak ni? Macam mana? Kenapa Tanjak? Pada awalnya core saya sebenar adalah silat. Okey. Seperti mana kalau kalian tengok orang lain yang akan start dengan silat. Kenapa silat? Sebab sekolah-sekolah akan ada persatuan-persatuan silat kan. So daripada situ saya awalnya minat silat. Daripada silat tu pula dia ada cabang lain. Contoh bila masuk bahagian adat istiadat silat itu, dia ada pakaian adat. Bila masuk pakaian adat tu saya triggered something. Cakap pakaian perang lain, pakaian adat lain. Dekat situ saya dah nampak gambaran mesti ada pecahan-pecahan yang lain. Jadi waktu tu silat gayung ke macam mana? Saya core saya silat gayung. Silat gayung. Jadi bila pertama sekali pakaian adat tu kan, masa tu exposure tu macam mana? Yang pakaian adat tu. Macam mana dia expose lah benda tu? Okey, masa tu untuk penerimaan sandang lah. Di Ampang disampaikan oleh Raja Dihili Perak masa tu. Jadi dia minta kita berpakaian adat. Masa tu first time lah saya berpakaian adat silat seni gayung. Masa tu saya pun agak muda dalam remaja lagi lah. Masih sekolah lagi. So, dia kata kena bertanjak, kena berbengkung, kena bersamping, pakai baju Melayu. Masa tu saya berminat tentang tanjak tu. Tanjak ni bila dah ramai-ramai tu macam-macam bentuk. Masa tu nampak lah. Macam cakap, dia punya ni bentuk lenggok macam ni, dia punya lenggok macam ni. Tapi kita tahu secara rough je lah kan. Secara kasar tengok ada bentuk macam ni, bentuk macam ni. Tapi mesti ada nama dia. Okey, tak apa. Masa tu kita tengok-tengok Google macam tu je lah. Masih lagi tak ada orang kata apa, laluan untuk belajar secara terus. Dalam masa yang sama saya pun tanya-tanya jugalah pada guru silat saya juga kan. Dia kata banyak jenis apa semua, tapi dia pun cerita secara rough lah. Mungkin bukan kepakaran dia. Tak apalah, siap-siap orang mesti ada kepakaran masing-masing. Sampailah saya terus bergiat-giat. Dah lama juga, dalam 20 tahun macam tu kot atau lebih. Apa membuat tanjak masa tu? Bukan. Dalam bidang persilatan. Oh, bidang persilatan. Okay. So, bidang adat apa semua kan. So, masih lagi tertanya-tanya. Sampai kan ada satu tahap orang tanya. Kan biasa istilah kalau kita peraturan-peraturan protokol hendaklah memakai tanjak. Ada pula kadang-kadang ditulis hendaklah memakai tengkolok sekian-sekian. Saya fikir apa beza tanjak dengan tengkolok, benda sama ke atau segi istilah saja kan. Masa tu dah banyaklah question mark dalam kepala kan. Sampailah satu masa ada kawan saya juga. Dia dalam silat seni gayung juga, dia berguru. Khas dengan tanjak. Cakap tanjak ni pun ada satu kepakaran yang khas. Yang itu guru dia dalam silat juga? Ke lain? Guru yang tanjak tu lain lah? Lain. Okay. Yang mengarang buku ni lah. Ini okey. Okey. Lepas tu saya berminat. Kat mana belajar kan? Nak cuba belajar apa semua kan? Saya ingat macam pada saya masa tu, saya fikir kain je.
lipat-lipat itu macam tu kan, macam mana nak olah ke, kreativiti ke, macam mana. Rupanya tidak. Saya pun masuklah kelas tu. Pada awalnya di Melaka 2018 ke 2019. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid. Time tu saya macam, masa dia buat pengenalan tu saya macam wow sikit lah. Mungkin masa pengenalan tu lah kan. Apa, ada tak kata-kata tu ke atau benda yang ditunjuk yang buat betul-betul rasa macam betul-betul minat lah. Yang betul-betul turning point tu lah. Turning point tu bila kita belajar tu, dia ada sebut berkenaan tentang kembangan tanjak tu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Dekat situ saya rasa macam, oh, bermaksud tanjak ni setiap satu ni tidaklah dibuat macam saja-saja. Ada benda yang direkodkan di dalam tanjak. Dia jadi peristiwa direkodkan. Lepas tu saya jadi lagi macam, oi, lagi wow lah. Macam mana bijaknya orang Melayu. Dia tak menulis, dia tak bercakap, dia buat satu bentuk. Kat sini ada macam-macam cerita. Jadi di sebelik tanjak tu ada cerita dia lah. Ya, setiap cerita dan perubahan tanjak daripada satu tanjak ke satu tanjak tu, kembangan lah kita panggil kan. Daripada ibu tanjak kembang ke tanjak-tanjak yang lain tu, dia ada cerita dan sebab dia kenapa. Tapi sampai sekarang, sampai hari ni saya masih belajar dan masih lagi rasa wow dan wow dan wow. Maksudnya masih semakin mendalami itu semakin teruja lah orang kata. Dan ada part yang sensitif kita belajar tu, maksudnya ada rahsia-rahsia negara, rahsia-rahsia sejarah dulu yang tak di-reveal sekarang. Tak boleh reveal ke atau macam mana? Memang dirahsiakan ke atau? Yang diberitahu memang dirahsiakan. Dirahsiakan lah. Maksudnya tak didedah secara umum. Tak tahu sebab apa. Politik ke apa ke, wallahualam. Atas sebab tertentu lah. Atas sebab tertentu lah. Okey. Tapi biar dia, jadi dia ajar benda tu untuk tujuan pembelajaran. Okey. Nampaknya semakin menarik ni. Suspense sebab bila dengar ada cerita di sebalik tanjak, cara merakam peristiwa kan. Nampaknya macam podcast ni akan jadi menarik lah sebab kat sini pun ada beberapa tanjak yang dibawa juga. Lepas ni kita akan bedah setiap tanjak ni. Mungkin boleh cerita lepas ni. Okay. Kita rehat dulu. Bagi tamu kita minum air. Okey, jumpa lepas ni. Okey, kita kembali ke topik tanjak bersama dengan Tanjak Lestari hari ni. Jadi kita nak cerita mungkin jenis-jenis pakaian kepala ni sebab ramai ingat semua sama. Dia ada yang confuse tengkolok kan, ada yang confuse dengan tanjak, getam sebagainya lah. Jadi mungkin boleh tak ceritakan sikit jenis-jenisnya secara ringkas. Okey, sehingga ke hari ini masih lagi orang bertanya apa beza tengkolok dengan desta dengan tanjak. Apa beza kan? Masih lagi orang tak jelas. Mungkin maklumat tu belum sampai lagi kepadanya lah. Kita memang ada buat perkongsian ni semua. Cuma tak sampai lagi lah. Okey. Kita ulang kaji balik lah. Okey, desta tu adalah semua hiasan kepala boleh dipanggil desta. Okey, hiasan kepala. Tapi ada pula orang petikan. Oh, helmet pun boleh panggil desta lah. Itu perkakasan kepala. Okey. Okey, beza hiasan kepala dengan perkakasan kepala. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, desta ni adalah satu keluarga besar. Okey, semua hiasan kepala boleh dipanggil desta. So, dalam tu ada beberapa pecahan lah. Di antaranya adalah tanjak. Tengkolok lelaki, tengkolok perempuan, getam, semuta dan songkok. Okey. Untuk perempuan, tiada pemakaian tanjak untuk perempuan. Kalau perempuan apa yang dipakai? Dia panggil tengkolok wanita. Tengkolok wanita. Jadi dia ada simpulan-simpulan yang khas untuk wanita. Untuk membawa mesej-mesej tertentu. Sama ada dia pangkat tinggi atau pangkat rendah. Ada juga. Ada juga mesej khusus dia lah. Untuk tanjak, untuk perempuan tak sesuai sebab dia tutup separuh dia kan. Dia lebih pada tengkolok wanita. Okey.
Jadi saya bagi perbezaan utama untuk tanjak dan lain-lain. Tanjak dia ada sifat-sifat wajib lah kita panggil. Mesti ada. Kurang satu sifat dia tak boleh panggil tanjak. Dia boleh dipanggil tengkolok ataupun desta. Lebih selamat. Okey? Yang penting pada pencirian tanjak adalah kain 4 segi. Ini syarat wajib dia lah 4 segi sama. Mesti. Walaupun kita tak nampak kat mana kain 4 segi je, orang yang buat tu tahulah. Menjadikan dia 3 segi. Ada tapak, ada bengkung, ada simpulan, ada karangan. Istilah sekarang yang dipanggil adalah karangan lah. Ada sebahagian panggil solidkan. Tapi saya lebih suka panggil karangan. Karangan ya. Sebab apa karangan? Apabila kita buat penulisan, kita mengarang apa kita nak sampai. Faham? Cerita. Cerita ya. Solidkan apa kita nak sampai. Jadi karangan tu cerita di sebalik tanjak tu lah. Okey. Kalau solidkan, dia akan panggil untuk berhias-hias sajalah kan. Tapi tak salah nak guna karangan, nak guna solidkan, terpulang pada individu. Terma sajalah. Terma yang berbeza tapi maksud yang sama lah. Tapi dari segi saya yang sukakan pada falsafah, saya akan gunakan karangan. Tapi masalahnya bila kita cakap dengan pembeli, nak karangannya macam mana? Dia tanya saya, karangan tu apa? Macam-macam gambaran lah kan. Tapi bagus juga pertanyaan tu. Dalam masa yang sama, kita bukan saja menjual, kita menerangkan dia. Apa perbezaan itu dan ini kan. At least dia ada knowledge sikit lah. Okey, jadi nak lebih faham, jom kita bagi contoh. Okey. Baik. Yang pertama, yang saya pakai ini adalah takur tukang besi. Okey. Takur tukang besi. Nama dia lah. Nama tanjak ni lah. Tanjak ni takur tukang besi. Orang fikir apa benda? Takur tukang besi ni kan. Takur tukang besi ni burung. Kebanyakan ilmu-ilmu orang lama ni dia ambil daripada alam. Okey. Alam sekeliling. Takur tukang besi ni dia punya special dia. Dia adalah ibu tanjak yang tertua. Okey. Maksudnya nak buat tanjak yang lain, kena lalu dia dulu. Asas dia lah. Bentuk asas dia lah. Dia kena lalu dia dulu. Baru buat yang lain. Dia tak ada tiba-tiba, contoh macam kata nak buat yang tanjak kat depan ni. Yang kat depan ni semua kena lalu dia dulu. Dia tak boleh tiba-tiba lipat-lipat jadi. Faham? Bila kembangan tu daripada satu tanjak ke satu tanjak, itu dipanggil titisan terima. Okey. So dititis satu-satu. Dia meniti satu-satu cerita dan kisahnya lah. Kalau macam yang ni, takur tukang besi ni, ada kisah di sebalik dia? Dia adalah salah satu yang ditulis dalam buku ni. Dia dipakai oleh orang yang tukang besi yang apa panggil? Tukang besi yang tunduk. Tukang besi yang tunduk. Maksudnya tukang besi itu tak adalah, bila nampak dia punya bentuk dia menunduk kan. Jadi orang tukang besi ni dia menyimpan rahsia yang banyak. Dia tak adalah mendabik dada apa semua kan. Dan dia kategori tanjak-tanjak yang sedih lah. Oh ya? Tanjak yang sedih. Maksudnya macam mana tu? Nampak muka saya sedih lah. Dia jadi, tak nampak. Adakah sedih pakai ni untuk sedih atau? Bukan. Dia sebenarnya menanggung banyak tanggungjawab pula. Dia bukan sedih sebab dia kecewa ke apa. Sebenarnya beban dia tu banyak. Dia nak menanggung, nak menyimpan rahsia, menyimpan keilmuan tu, nak menyampaikan keilmuan pada sesiapa yang dipilih saja. Kalau kita tengok sekarang ni, tukang besi, semua orang ke boleh tukang besi? Tak semua orang. Jadi adakah secara sejarahnya dulu dipakai oleh tukang-tukang besi ke? Macam mana tanjak? Antaranya lah. Adakah ni kategori tanjak yang terawal kalau takur tukang besi ni? Contoh macam kata Gajah Gemulung. Kalau dalam penulisan ni dia dipakai oleh Laksmana Hang Tuah. Yang mana? Gajah Gemulung. Gajah Gemulung, Laksmana Hang Tuah kan. Untuk pergi ke Laksmana Hang Tuah tahun bila? Tahun bila? 1511? 15, 16, 1600 kan. Macam tu lah. Tapi sebelum nak pergi ke Gajah Gemulung, kena lalu dia dulu. Bermaksud siapa dulu? Dia dulu ke atau Gajah Gemulung? Faham. Bermaksud dia punya rahsia ni lagi banyak. Dan kembangan dia
amat banyak, boleh mencecah ke 400. 400 variasi lah. Ya. 400 Kembangan. Kembangan dia. Bukan variasi, dia kembangan. Hmm. Maksud daripada sini, daripada dia buat, dia akan kembang dan kembang. Faham? Sampai 400. Dan kalau awak tanya saya tak tahu banyak sampai 400 lah. Dapat 50 pun dah pecah kepala. Dah rasa nak demam-demam lah. Rasa demam-demam kan? Okey. Mungkin ada tak contoh yang selain daripada ni, yang ada kat depan ni, yang kita boleh cerita pula? Okey. Ha. Antara saya pilih tanjak apa? Antara tanjak-tanjak yang membawa kepada kemegahan ataupun gah ataupun nampak macam menaikkan karisma lah. Antaranya adalah tanjak ni lah, nahkoda terung. Nahkoda terung. Kalau kita pakai pun dia ke langit ke sana kan. Bila pakai tak adalah nampak macam Menunduk ke bawah kan? Saja kan. Dia kalau pakai tanjak ni, kita berdepan dengan musuh ke ataupun siapa-siapa lah, orang barulah nampak macam dia ni segak ni, karisma dia lain sikit kan. Kalau pakai macam ni, alah, dia otik-otik ni. So ini antara orang terung ataupun orang yang mengawal di pesisiran pantai. Kalau kat Perak adalah dinama Kuala Terung. Memang asalnya orang terung ni dia duduk di laut. Laut tu bukanlah bermaksud tengah laut, tapi berhampiran dengan pesisiran pantai. Bukan atas pantai, tapi di laut. Macam rupa sempurna. Faham? Tapi yang diberitahu dengan saya, kalau dia pindah dengan rumah-rumah tu sekali. Yang atas laut. Oh ya? Dia pindah dengan rumah tu dia bawa sekali. Dia ikut laut tu akan dia bawa sekali. Rumah yang atas laut tu lah? Ya. Oh, okey. Itu punya bila saya dengar cerita, hebat orang Melayu ni. Daripada tanjak. Tanjak ni lah, cerita di sebalik tanjak ni lah. Siapa pakai, apa orang bangsa apa pakai cakap. Daripada situ saya rasa makin wow. Makin banyak terungkai lah cerita-cerita tu. Saya rasa macam jati diri saya sebagai orang Melayu kan. Macam lagi confident. Cakap, why kenapa nak bangga dengan orang-orang barat kan. Jumpa orang barat dia nak tunduk. Jumpa orang barat nak tunduk kan. Cakap aku Melayu, aku ada jati diri sendiri. Ada tamadun sendiri. Kalau macam mana dia punya proses tadi daripada sini ke sana? Sama juga. Dia kena lalu situ dulu, baru dia akan kembang-kembangkan ke lain. Okey. Sama juga dengan kat ke apa ni? Tak apa, terus je. Okey, kita pergi ke Andri Guru Selebu. Andri Guru Selebu ni pun sama juga, kena lalu ke sana jugalah. Okey. Ini pun ada yang orang bila dia ubah nama tu lah, masalahnya akan mengubah sejarah. Okey. Contohnya dia buat Selembu. Itu kreasi lah. Kategori kreasi dia atau guna nama yang sama. Oh. Tapi bila dia tak faham falsafah ataupun nama, kenapa diberi nama itu menjadi datangkan masalah lah. Okey, kita cerita balik pada Andri Guru Selebu. Kenapa Andri Guru Selebu? Dia dipakai oleh siapa? Dia dipakai oleh ketua armada laut dalam lah, laut besar. Yang tadi pesisiran pantai. Laut ketua armada yang besar. Sebab apa? Bentuk je kalau kita tengok, dia bentuk macam ombak. Ombak yang tinggi, kapal yang sedang memecah ombak. Dia punya depan tu kalau kita pandang dari sini lah, dia bentuk Andri Guru Selebu. Selebu tu ada maksud laut yang luas, laut yang dalam. Andri Guru tu atau nama lain dia Adi Guru. Adi Guru biasa dengar kan? Biasa dengar. Kita pilih Andri Guru sebab biar orang rasa lain sikit lah. Adi Guru dah biasa. Tapi maksud yang sama lah. Maksud yang sama. Dia ada bentuk dan sebab kenapa. Bila nama akan datang kepada bentuk. Kalau macam ni sejarah dia tadi macam mana? Dipakai oleh ketua armada. Yang macam kalau sekarang Laksamana. Laksamana laut lah. Laksamana laut lah. Dia penguasa laut yang besar. Jadi kalau macam konteks bukan selat-selat biasa lah. Okey. Laut betul-betul. Inilah. Kalau macam konteks zaman ni yang menganugerahkan tanjak ni mesti melalui sultan ke macam mana? Konsep zaman sekarang. Yang zaman ni, waktu zaman dulu ni lah. Zaman ya.
Sultan lah yang menganugerahkan tanjak ni. Maksud kalau okey dia diberi tanggungjawab. Ya Sultan akan bagi. Tanjak ni khusus dia lah. Kau jaga sini. Dia macam sekarang lah. Okey, kau menteri ni. Kau menteri ni. Siapa yang lantik? Semua atas perkenan Sultan. Semua kan? Sama je. Kalau macam berperlembagaan dia dah lain sistem. dah lain sistem lah. Kalau macam sekarang kalau kita pergi tengok ke apa ambil pingat di istana kan. Betul. Kan biasanya dia pakai standard yang Negeri Sembilan. Orang sebut macam tu je kan. Perak. Dia dah tak sebut nama-nama yang asal tu. Jadi orang hanya ingat Tanjak Negeri Sembilan. Tapi dah tak ada nama-nama yang nama-nama dia lah, warisan tu lah. Sebenarnya ada. Cuma bila kita misal kata orang nak menerima pingat kan. Kalau dia nak sebut satu-satu tu susah. Jadi dia mudahkan, okey, Tanjak Negeri Sembilan. Biasaan Solok Timur lah. Ya, biasanya itulah. Dia kata protokolnya simpulan sebelah ini, ketinggian macam ni, macam ni. Dia bagi spek, dia pergi cari sendiri. Dia nak memudahkan protokol. Kalau dia kata kau pakai Solok Timur, kau pakai sarang kerengga, kau pakai terlalu payah pula kan. Pening pula orang kan. So protokol sekarang dia dah memudahkan untuk urusan. Untuk simplify tu lah. Okey. Ada yang saya tengok sikit Tanjak ni dia macam ke tepi tu. Mungkin itu Tanjak. Yang tu. Boleh cerita tak tu apa pula tu? Allah. Okey, itu antara yang hot lah sekarang ni. Yang hot Hot trending. Hot selling. Hot selling. Apa yang buat dia hot selling? Hot ke apa tak tahu. Apa yang buat dia hot? Nama dia pun. Muambi pada saya pada nama dia lah. Nama dia. Nama dia adalah Pancung Tak Bertanya. Dia kalau orang silat ni dia dengar Pancung Tak Bertanya, nampak garang lah. Saya nak pancung semua orang yang melawan dekat hot selling ni maksudnya orang-orang silat ke apa yang banyak kebanyakan Pancung Tak Bertanya ni? Yes. Popular dia pada orang silat satu. Orang tak silat pun ada juga. Yang cari ni lah, Pancung Tak Bertanya ni. Nama dia. Bila orang dengar Pancung Tak Bertanya, ganas lah. Dia pancung je dia. Okay, boleh cerita macam mana ni? Kenapa dia Pancung Tak Bertanya ni? Okey. Benda ni amat popular lah sejarah ni. Tanjak ni pernah dipakai oleh Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela. Di mana dia ditugaskan untuk menghapuskan penjajah. Dan dialah orang yang membunuh J.W. Bush. Penjajah di Perak sana kan. Itulah sebab salah satunya diberi nama Pancung Tak Bertanya tu, dia boleh membunuh tanpa bertanya atau minta kebenaran. Dari Sultan? Sultan ke atau pemerintah lah. Kalau sekarang ni kalau kita nak jatuh hukuman bunuh, polis tak boleh suka-suka kan. Betul. Dia masa tu ada kuasa. Dibagi keizinan lah. Bila orang pakai Tanjak ni, lalu orang akan faham lah, ni jangan. Dia tak tangkap, dia terus bunuh je kalau bersalah kan. Jika perlulah, bukanlah semua orang dia nak bantai. bunuh je. Adalah sebabnya kita tak ada pertimbangan. Macam penjajah tu, tu atas dia orang punya pertimbangan lah, macam mana, kenapa dibunuh apa semua tu, itu lain cerita lah. Tapi itulah sejarahnya. Pancung Tak Bertanya ni Yes. mungkin ada yang nak tengok. Daripada sejarah tu, daripada Tanjak ni kita boleh kekalkan sejarah tu. Daripada Tanjak ni melestarikan cerita tadi tu lah. Sebab ada gambar-gambar, kalau kita boleh tengok dalam buku teks tak silap, ada gambar dia memakai Tanjak. Kalau dari sudut kalau kita tengok trend sekarang kan, Yes. kan sekarang kita tengok ramai orang dah mula pakai Tanjak walaupun hari raya. Yes. Macam mana tu? Okey. Okey. Tujuannya melestarikan. Nama pun Tanjak Lestari. Cumanya kadang-kadang ada yang kita tengok cara pakai. Kita meraihkan. Meraihkan lah. Kita meraihkan sebab tak ada kesalahan untuk kita memakai Tanjak di mana-mana kan. Tak ada peruntukan undang-undang yang khusus. Okey, kau tak boleh pakai Tanjak ni, tak boleh pakai Tanjak ni. Jadi kita sebagai orang Melayu, kita nak ketengahkan balik warisan budaya kita balik. Mungkin kalau ada yang berminat lah, nak tahu lagi kan detail-detail ni, nak tempah Tanjak ni kan. Nanti mungkin kita boleh kongsikan lah. Detail-detail tu, nak tempah macam mana, proses dia kan. Tapi sebelum tu kita rehat dulu kot. Boleh. Kita rehat pula kali kedua. Nak minum-minum dulu. Okay, kita akan kembali lepas ni. Jangan lupa sambil tu untuk tekan subscribe. Kita akan sambung setelah habis iklan ni.
Okey, kita dah kembali daripada rehat. So kita dah lebih semangat lah. So ada satu lagi tanjak yang kita nak bedah hari ni, iaitu tanjak yang depan ni. Okey. Mungkin Tuan Syakirin boleh cerita sikit lah. Okey. Apakah tanjak yang depan kita ni? Ini tanjak Bugis tak balik. Okey. Tapi Bugis tak balik ni, dia ada dua cara pemakaian. Bila ubah cara pemakaian, dia akan jadi nama lain. Okey. Okey, contohnya. Tanjak yang sama? Tanjak yang sama, ubah cara pemakaian. Okey, untuk bapaknya, dia akan pakai begini. So dia panggil Bugis tak balik. Tapi anak dia akan pakai begini. Anak dia maksudnya Dia dah kahwin, dah anak lahir sini? Macam dia tu? panggil Bugis peranakan. Oh. Ubah pakaian dia, dia orang tahu, okey, dia anak si Polan. Okey, Bugis tak balik ni maksud dia, orang luar, katalah dia bukan orang sini kan, orang luar mana-manalah, tak kisahlah. Dia berpindah ke sini dan nekat berrajakan sini, bersultankan sini, bertuan tanahkan sini. Jadi dia menyerahkan jiwa raga dia tu di sinilah, dan dia tak nak balik lagi sana. Tu dia panggil Bugis tak balik. Adakah khusus orang Bugis ke? Tak semestinya. Benda ni banyak dipakai di kepulauan Melayu sebenarnya. Tak semestinya kat Bugis saja. Tapi yang startnya orang Bugis lah. Orang Bugis yang datang hijrah tanah Melayu lah pada waktu Kalau tu. kita tengokkan 5 Daing dulu pun banyak berhijrah. Orang Bugis banyak berhijrah. Pergi sana, pergi sini apa semua. Dan yang bestnya, antara saya trigger antara gayung sikit Trigger. Antara silat sini gayung dengan tanjak ni. Okey. Sebab dia ada kaitan. Bugis tadi dengan keilmuan silat sini gayung. So mesti dia ada persilangan cerita dan sejarah di situlah tentang silat dan tanjak ni kan. Tu antara salah satu poin untuk kita nak cari balik kita punya ke belakang lah. Faham. Jadi daripada satu tanjak yang sama ni, tukar gaya pakai dan membawa maksud yang berbeza. Ya. Yang tadi bapak dia, bila kita pusing je untuk anak dia lah. Dan itu salah satulah. Ada part lain lagi. Misal kata yang common juga, cara pemakaian. Tukar cara pemakaian membawakan maksud yang berbeza. Okey. Okey, contoh. Tukarlah, kan nanti orang confuse pula kan. Contoh. Saya pakai tanjak ni di sini. Dipanggil adat bertandang. Masuk ke biasa-biasalah. Aman, keadaan aman, atau mau orang ke apa ke, adat bertandang lah. Ya, biasa. Kemudian kalau adat berperang ni bukan bermaksud kita berperang je. Baru nak tukar. Tak semesti. Sekiranya kawasan tu, contoh macam Gaza sekarang lah kan, keadaan berperang, dia boleh sentiasa pakai macam ni. Sebab dia sentiasa dalam keadaan berperang. Bukan bila nak bergaduh je baru nak berpusing tanjak. Okey, untuk adat istiadat dia akan pakai sebelah kiri lah. Kalau lambayan-lambayan tu akan ditukar apa semua tu nanti. Dan cerita simpulan, kedudukan simpulan tu, dia akan sebelah kiri. Itu untuk adat istiadat. Yang sebelah depan dipakai oleh penglipu lara. Penglipu lara. Kedudukan depan hanya untuk dipakai oleh artis-artis lah zaman dulu. Tanjak maksudnya khusus untuk setengah jenis tanjak ke atau Setengah jenis tanjak. setengah jenis lah. Dan kebanyakan tanjak je itulah dia maksudnya. Okey. Contoh macam tanjak yang pakai kat depan tu hanya tanjak yang dipanggil tanjak api-api. Untuk orang buat tarian ke, yang pakai sekarang ni semua hentam. Untuk hari viral pun. Yang mana satu viral? Yang dia empas tanjak tu kan. Oh, itu. Dia pakai hentam pakai tanjak apa je. Sebenarnya untuk penglipu lara dia ada tanjak khas dia sendiri. Sepatutnya dia boleh pakai tanjak tu. Bukan lebih sesuai. Kategori tanjak warisan ni lah. Ya. Tanjak warisan juga. Tanjak warisan juga. Tanjak warisan Tapi juga. untuk penglipu lara. Ya. Apa nama tanjak tu? Tanjak api-api. Tanjak api-api. Oh, nama dia memang tanjak api-api. Ya. Ada semua komplit. Oh, ada Kita komplit dalam tanjak ni semua ada. Nak bendahara, nak temenggung, nak syabanda, semua ada. Semua Dia ada. dah komplit. Kalau untuk orang awam pun ada juga tanjak ni. Untuk orang awam pun ada. Tapi Ada juga. kebanyakan orang awam dulu dia pakai semutar. Semutar. Dia lebih kepada pekerjaan harian dia kan. Kalau Yang kain ikat pusing lilit tu lah. Betul. Kalau yang ada sekarang ni dia lebih berjawatan. Faham. Sebab dia anugerah daripada sultan. Daripada sultan, Persalinan.
Okay. So top to the lain pula bunyi. Daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah lah. Okey. Pusat lah. Ah. Okey, tadi ada cerita pasal, kita pun masuk ke penghujung ni kan. Okey. Ada cerita tadi pasal tanjak hentam. Tu kan. Ah. Buat tanjak. Tanjak maksudnya orang kata asal boleh lah. Jadi kan Okey. kita tengok sekarang macam-macam jenis tanjak yang ada kat luar sana tu kan. Okey. Mungkin orang pun confused. Ada tanjak warisan, ada tanjak kreasi kan. Mungkin macam mana tu cara kita nak Okey. membezakan lah. Tanjak warisan ni dia belajar melalui guru yang sepatutnya lah. Yang kata dia pun belajar daripada guru yang atas-atas lah. Maksudnya bersanad lah. Kita bersanad lah. Okey. Berguru lah. Berguru lah. Berguru. So benda tu disampaikan daripada seorang ke seorang. Waris. Dia warisan. Jadi bentuk tu pun dia akan kekal. Bentuk ini kalau dulu dia belajar bentuk dia 3 segi sampai ke bawah 3 segi. Dia tak ada daripada dulu 3 segi tiba sampai bawah 4 segi. Itu kesesuaian zaman. Tak bentuk cerita bentuk tau, bukan cerita kain. Okey, tanjak kreasi. Tanjak tak ada salah, tak ada masalah. Tanjak kreasi adalah tanjak ilham baru. Sekarang ni tiba-tiba dia bangun tidur dia dapat ilham nak buat tanjak apa-apalah. Dia karang, dia nampak dia lipat sini, lipat sana semua. Oh, ni bagi gajah putih. Contohlah, unta padang pasir. Terpulanglah dia nak bagi nama kan. Isap to them, jangan guna nama warisan. Sebab guna nama warisan dia dah mengelirukan mana satu. Dua ni tak ada masalah sebenarnya. Yang masalah yang ketiga, yang meniru. Meniru apa tu? Dia tengok gambar. Dia Asal jadi bentuk lah. Dia minta 360 darjah gambar. Siap video. Biasanya dan benda tu terjadilah. Biasa kita pun boleh kenal orang-orang ni, orang scam ni apa semua. Dia minta gambar biasa kita tak layan lah. Kadang dia ambil lah daripada Google ke mana ke kan. Dari sudut mana dia pandang. Dia buat cuba-cuba buat sendiri. Dan dia gunakan nama yang sama. Benda tu memang ada dalam Shopee ke, dalam Lazada ke, memang boleh nampak. Macam mana mungkin orang boleh bezakan tu yang kreasi dengan yang warisan tu, ada ciri-ciri dia tak? Ke sekali pandang nampak lebih kurang dia? Kalau dia biasa tengok warisan, dia akan tahu. Ini tiruan. Ini tak betul. Sebab setiap benda ni dia ada pencirian. Sebab kita bukan belajar okey kita lipat macam ni. Okey, ni boleh tak balik? Oh, dia tengok ambil gambar dah siap. Tak, dia tak. Ini berapa saiz, ini berapa saiz, ini kat sini macam mana, ni dalam macam mana. Ni angle macam ni selak sini macam mana. Semua benda tu sudut nak dia. Simpulan apa dia nak guna. Semua benda tu dia nak tengok baru kita tahu okey, ni betul. Okey. So macam sama juga nakhoda terong apa semua dia ada pencirian dia, kita tengok okey. That's why dalam kita punya group, kita punya kalangan, kita saling tegur menegur. Yalah, kadang-kadang dia baru belajar, buat. Ada point lari sikit lah. Kita tegur lah, ni kau punya ni kena ni sikit lah. Jadi kita seragam. Dalam kita punya warisan pembelajaran tu, kita saling tegur menegur tu, kita dapatlah seragam. Okey. Dia cerita bentuk bukan cerita kain dia. Cerita bentuk ni. Kain ni lagi satu topik yang lebih luas lagi ni. Sebab tiruan tu satu hal tu. Yang banyak orang salah faham, saya bukan bertujukan kepada kreasi. Saya bertujukan kepada kalau kita tengok dekat mana nak cakap di Jalan Tar. Di Di KL lah sebenarnya di KL lah. Okay. Bukan KL je, tempat-tempat lain pun sama. Dah sekarang dah banyak lah kot kan. Online pun dah banyak kot. Orang-orang Pakistan yang cuba membuat-buat tanjak tu biasanya pengantin pakai. Kesian kita tengok pengantin tu. Saya antara salah seorang mangsa dululah. Jadi saya tengah fikir nak kena kahwin lagi. Testimoni mangsa lah ni. Rumah tengok ni tak apa. Dia suruh, saya dia tak nak. Okey. Dia tiru-tiru macam tu lah. Kebanyakan pengantin yang pakai lah. Kita kesian juga lah. Tapi bagus dia sekarang. Mak Andam sekarang ni dia dah bijak. Dia dah nampak tanjak warisan dah ke depan kan. Bila orang pakai dia lebih gah.
Nampak Jadi lebih dia terletak upgrade bagus dia lah. punya produk, dia tak nak pakai tanjak. Itu tujuan kita terus menyebarkan maklumat Yes. supaya Betul. orang ubah balik kepada asal. Okay, Pelan-pelan. nampaknya banyak jugalah informasi yang kita dapat hari ni. Dan kemudian sesi lepas ni pun ada lebih intens juga. panas. Kita akan mendalami lagi bahagian dalam. Jadi mungkin kalau ada yang tertanya lah macam mana, ada tak mungkin page ke yang boleh kongsikan, selalu ada sharing ke, ada ke? Okey, saya banyakkan sharing di TikTok lah. Okey. Atau FB tu pun boleh tengok gambar-gambarnya. Kalau TikTok apa nama TikTok tu? Tanjak Lestari. Tanjak Lestari. Tanjak Lestari Empire. Saya senang. Nanti kita letak sini lah kan. Tim kita akan letak kat sini. Tanjak Lestari TikTok. FB pun ada kan? TikTok, Facebook. Facebook ada, Instagram. Tapi Instagram saya tak gerti sangat. Kurang aktif lah. Yang paling lah. aktif Orang tua macam TikTok, saya, Facebook. Facebook lah. okey. Facebook, Kalau nak tempah, macam mana kalau nak tempah? Boleh, Tanjak daripada dua tu. apa je yang diorang kena persiapkan lah. Duit ya. Tak, maksudnya apa, kain ke macam mana? Kain boleh kain sendiri ke? Okey, terkadang ada orang nak kalau nak tempah tu, kalau boleh, kalau nak kita sediakan kain, kalau boleh bagilah gambar kain. Bergambar kain. Okey. Kita dapat gambaran lah. Kalau sebut nak warna biru ada tak? Dah nak biru macam mana? Biru teal lah, biru sky blue, baby blue. Cakap, kita orang lelaki kamus warna ni kurang sikit kan. Semua biru sama je. Jadi bila kalau dia bagi gambar tu, senanglah kita tunjuk supplier, ni ada tak? Okey, ada lah. Kita kata ada yang memudahkan urusan lah. Kalau sekadar nak gambar apa yang kita ada, okey lah, kita akan bagi gambar-gambar kan. Atau lebih mudah boleh tengok di Shopee pun ada, Tanjak Lestari Empire. Ada juga Shopee Ada juga Shopee. Yang dah ready lah. yang sebenarnya tak ready. Tak ready juga Kena tempat lah. Pre-order Pre-order lah. Okey. So saya bila orang order saya mengelumpur lah buat. Sebab kalau saya biarkan tanjak tu terlalu lama, dia tak berjaga pun boleh jadi rosak. Itu masalah. Okey. Tapi Baik. kalau nak datang boleh di Bazar Rakyat PKPS. Di Bazar Rakyat Bazar Rakyat PKPS Seri Kembangan. Seri Kembangan. Okey, jadi kita akan share lah informasi tu nanti. Tim kita akan share mungkin dekat ruang description juga. Kalau ada apa-apa nak tempah, boleh ke Tanjak Lestari. Mungkin boleh collab ke Batik Saudara nanti kan. Jadi pengarang Tanjak untuk kita ke. Kan? Kita pun banyak customer-customer VVIP ni yang selalu nak order Tanjak kan. Nanti kita tengok macam mana lah. Okey, terima kasih banyak untuk abang datang kepada kita punya podcast hari ni. Dah sudi berkongsi dengan kita punya episod Tanjak lah podcast ni. Sebab kita punya episod ni banyak sebenarnya. Keris, Tanjak, lepas tu busana. Kita baru nak start nanti. Ada satu orang tu kita nak invite. Dia pakar bahagian songket. Dia tengok bunga ni, dia boleh cerita dari segi hikayat semua. Hari tu saya jumpa di rumah Datuk Kamarul. Jadi kita terkejut jumpa orang macam tu. InsyaAllah kita akan invite dia dalam podcast terusnya. Akan membuka minda lagi orang Melayu tentang warisan Melayu ni. Terima kasih banyak bang. Okey, baik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next podcast. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next podcast.